Sol dari Kempas. Kat sini baru sol satu geng. Meja gold. Customer dari JB juga. JB ya sir? JB. Bukan yang ni. Yang ni asal gold. Oh, Pasir Gudang. Pasir Gudang ni acik daripada Kempas. Dan ni dari Seri Sulong. Yang ni acik Seri Sulong. Seri Sulong tu mana Bojan? Dekat dengan Bojan. Berlari sampai geng. Dekat Seri Sulong pun dia ada satu kedai jati. Ada dua kedai jati. Dekat juga. So best je kalau korang turun bertempat ni. Macam Bojan cakap, Seri Sulong ada 2 tempat Bojan, gudang Bojan. Depan lagi tu ada gudang Bosijan. Lepas tu Sembang 3, dekat-dekat tu pun ada kedai jati juga. Lepas tu sampai ke Senggarang, kedai jati sampai ke Rengit. Banyaklah kawasan bertempat ni kalau korang dari Kedah ke jauh kan. Puas tengok perabot jati. Sebab geng, kenapa paling best, banyak macam mana pun kedai jati, lagi bagus sebab benda ni semua handmade. Mungkin korang boleh nampak satu design ni sama, tapi kualiti hasil tangan tu memang tak sama setiap kedai. Sebab majoriti kedai jati tukang sendiri, sebab dia handmade kan. Lepas tu kita pilih material kualiti tu resepi peniaga sendiri dan pembuat jati. So contoh design macam ni, yang ini harga dia 16,000. So dah sold dah. Yang ini dah sold. Kalau sama lah dengan Acik, sold. Okay, design yang sama ni, design yang sama Bojan ready stock bawah 7,000 banyak. Colornya ada gold, grey, macam-macam. Beza dia korang dah tahulah. Ni senang kata kalau Bojan sebut kod span, kan orang susah nak faham. Ni sofa boleh lompat Bosijan. Ini sofa boleh lompat. Kalau boleh lompat korang tahulah kualiti dia dan range harga dia. Dan tadi juga ada Acik dari Acik Zahra kan, dah beli barang Bojan 100,000 lebih. Pun sama, beli sofa boleh lompat Bojan juga. Acik sold 100,000 lebih. Acik Zahra. Tapi Bojan tadi tak sempat nak jumpa Acik. So hari ni hari Khamis, penuh rezeki Allah SWT. Korang tahulah mana nak cari jati kan. Okay, untuk design sofa, geng, bukan tu aja. Design yang macam ni pun okay kayok. Design macam ni pun okay kayok geng. Tengok kabinet yang macam ni. Wush. Okay, macam Bojan cakap ulang-ulang, ini adalah gudang Bosijan. Nak pergi tempat berdekat. Satu lagi yang Bojan nak bagi tahu korang. Ni, jenis kayu pun korang boleh pilih. Korang nak kayu jenis apa? Jati biasa. Boleh buat kualiti baik juga untuk jadi perabot, tapi prosesnya lama. Dari Sulawesi, kayu TPK, dia agak gold-gold sikit color dia macam ni. Ini yang dah 10 tahun punya. Boleh pilih lah korang nak macam mana pun. First adalah pilihan kayu. Sebab tu kalau korang perasan, perabot jati ni macam-macam range harga, betul? Dan setiap niaga akan jual apa yang demandnya kuat. Okay, ni salah satu sofa 17,000 dah sold. Ini kat Aladdin geng. Aladdin ni Bosijan ada